Hari kedua percutian kami di Perak memang penuh dengan aktiviti dan kenangan yang best. Jam 10.45 pagi, kami bertolak dari Inap Desa Hamidah Homestay menuju ke Muzium Perak di Taiping. Sebelum bergerak, mestilah sesi wajib dulu. Ambil gambar ramai-ramai sebagai kenangan. Perjalanan kali ini juga membawa kami melalui Jambatan Sultan Nazim Shah yang memang cantik pemandangannya. Lebih kurang jam 12.45 tengah hari, kami pun sampai di Muzium Perak. Tiket masuk memang murah, dewasa hanya RM2 sahaja, manakala kanak-kanak pula percuma. Disebabkan musim cuti sekolah, memang meriah dengan pengunjung. Ke mana-mana pun ramai orang. Tapi itulah seronoknya bila bercuti bersama keluarga. Selepas selesai di muzium, jam 2 petang kami bergerak ke Masjid India Taiping untuk menunaikan solat. Sementara kami menunggu di masjid, Mira, Kak Ima, Kak Ziza dan Nani pula keluar mencari hotel yang ada kosong. Alhamdulillah, rezeki kami masih ada dan berjaya dapatkan bilik. Lepas solat, tanpa berlengah, kami terus menuju ke Saleh stol mi udang di Kuala Sepetang. Jam 3.45 petang, kami tiba di Kuala Sepetang. Kalau sebut Kuala Sepetang, memang ramai terus teringat mi udangnya yang terkenal. Banyak pilihan kedai di sini. Pilih saja mana yang berkenang di hati. Sementara menunggu mi udang sampai, Mira dan Akif sempat ke JT untuk menempah booth. Alhamdulillah, dapat harga yang berpatutan. Sekitar RM22 untuk dewasa dan RM12 untuk kanak-kanak. Selepas kenyang menikmati mi udang, jam 5.30 petang kami terus bergerak ke JT. Sampai saja di sana, memang ramai orang beratur. Walaupun dah buat tempat awal, tetap kena tunggu giliran juga. Biasalah, bila musim cuti sekolah, sepanjang perjalanan menaiki bot, kami dapat melihat elang terbang rendah, makan dan juga penempatan nelayan di sepanjang sungai. Kalau bernasib baik, pengunjung juga berpeluang melihat ikan lumba-lumba muncul di kawasan ini. Jam 6.45 petang, kami pula menuju ke Zoo Taiping. Rancangan asal sebenarnya nak datang waktu siang, tapi sebab dah biasa tengok zoo pada waktu siang, kakak pula cadangkan nak cuba pengalaman zoo waktu malam. Memang lain suasananya, tetapi memang luar biasa ramai orang. Nasib baik kami beli tiket secara online. Walaupun begitu, nak masuk pun kena beratur panjang. Nak naik bas shuttle dalam zoo pun sama juga. Barisannya memang panjang berliku-liku sampai kami bergurau, dah macam bentuk huruf W. Tanpa sedar masa berlalu begitu pantas. Jam 11 malam barulah kami check in hotel. Pada mulanya kami merancang untuk makan bersama selepas keluar dari zoo, tetapi kerana terlalu ramai pengunjung, proses keluar dari zoo pun mengambil masa yang lama. Jadi akhirnya masing-masing bawa haluan sendiri. Ada yang terus mencari makanan, ada yang pergi ke dataran Taiping, ada yang terus menikmati suasana di sekitar zoo. Itulah kisah perjalanan kami untuk hari kedua bercuti di Perak. Memang penat, tetapi setiap destinasi memberikan pengalaman yang cukup menyeronokkan dan berbaloi. Jangan lupa tunggu video seterusnya kerana perjalanan hari ketiga pasti lebih menarik.